Tapi kenapa yang ni Allah sebut pokok, yang tu Allah sebut buah? Seorang boleh jawab. Subhanallah. Semua setiap perkataan yang Allah guna, Allah nak beritahu. Dia tu hebat, dia tu rahmat, dia tu ada hikmah. Allah nak sebut pokok ni sebab Allah nak beritahu. Pokok kurma ialah, Allah sebut pokok sebab. Kurma ni semua daripada batang, daripada dahan, daripada pelepah, daripada buah, semua ada faedah. Maka Allah sebut pokok. Tapi kalau anggur, batang anggur tak ada faedah. Dahan dia tak ada. Yang ada ialah, yang faedahnya ialah buah sahaja. Maka Allah sebut buah. Masjid Nabi dibuat daripada apa? Pelepah tamar. Bumbunnya daripada apa? Daun. Batang tiangnya daripada tiang kurma. Semua dimanfaatkan.